Assalamualaikum. Ramai yang nak mula simpan emas, tapi tak tahu nak mula daripada mana. Jom saya bagi satu tips penting untuk penyimpan emas baru. Sebelum itu, save video ini, like dan share. Let's go. Kalau anda semua betul-betul baru nak mula simpan emas, elakkan beli emas kecil macam 0.25 gram ataupun 0.5 gram. Benda ni memang nampak comel. Nampak macam senang nak mula. Tapi harga dia mahal daripada nilai sebenar per gram. Contohnya, emas 0.25 gram ini, dia ada kos pembuatan yang tinggi sebab dia kecil, leceh nak proses. Kadang-kadang pula, dia jual sebagai limited edition. So, harga markup tu tinggi. Tapi bila nak jual balik, buyer tak tengok limited edition ni. Dia kira ikut berat per gram. So, rugi dekat situ. Kalau nak mula, saya sarankan anda semua ambil 5 gram gold bar ataupun 1 dinar. Kalau nak guna public gold, 5 gram ni tak ada gold premium, so anda jimat dari awal. Lagi satu, lagi besar emas yang anda simpan, lagi rendah spread dia. Contoh, 1 dinar kadar spread dia 9%. Manakala 100 gram kadar spread cuma 7%. Spread ini penting sebab bila nak jual balik, lagi rendah spread, lagi kita untung. Nampak tak? Kalau nak faham lagi mendalam, saya rekomenkan anda baca buku Wang Emas. Banyak pencerahan pasal kenapa kita perlu simpan emas. Ingat ya, bukan emas buat kita kaya, tapi ilmu. Nak mula simpan serendah RM100, guna je akaun Gap Public Gold. Klik je link dekat bio ataupun isi form di bawah. Saya bimbing anda sampai semua faham dan boleh simpan sendiri. Buka akaun percuma je. Jom, mula sekarang.